Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pembentangan bertajuk Pernikahan Sindiket Rentas Sempadan dan Implikasinya ke atas Status Kewarganegaraan Anak di Malaysia 1 Penilaian Perundangan. Di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 74, kuasa perundangan bagi Badan Perundangan Negeri-Negeri diperuntukkan di Jadual ke-9 Senarai Negeri iaitu Senarai 2. Ini termasuklah perkara berkaitan hal ehwal perkahwinan orang Islam dan mahkamah syariah. Oleh itu, di setiap negeri-negeri, enactment Undang-Undang Keluarga Islam telah disediakan oleh Badan Perundangan Negeri, begitu juga Akta Undang-Undang Keluarga Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan disediakan oleh Parlimen. Sebagai contoh, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 iaitu akta bagi mengkanunkan peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, jagaan dan perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Di bawah Seksyen 16 Akta 303 ini, diperuntukkan mengenai permohonan untuk kebenaran berkahwin iaitu apabila dikehendaki untuk mengakad nikahkan sesuatu perkahwinan dalam wilayah persekutuan, tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin. Prosedur pentadbiran perkahwinan secara umumnya disediakan di seluruh Malaysia seperti mana garis panduan bagi prosedur pentadbiran perkahwinan, perceraian dan rujuk yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini. Iaitu bermula dengan menghadiri dan memiliki kursus pra-perkahwinan dan menjalani ujian saringan HIV di Klinik Kesihatan Kerajaan. Kemudiannya permohonan untuk kebenaran berkahwin, pengesahan permohonan berkahwin, kebenaran permohonan berkahwin, proses permohonan perkahwinan, beberapa jenis permohonan perkahwinan memerlukan kebenaran mahkamah dan kemudiannya bayaran surat kebenaran berkahwin. Kemudian prosedur akad nikah akan diteruskan. Namun demikian, terdapat kes-kes perkahwinan tanpa kebenaran yang menimbulkan pelbagai masalah dari segi hukum syarak dan undang-undang. Apakah itu perkahwinan tanpa kebenaran? Iaitu perkahwinan yang dibuat tanpa mengikut akta atau enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Terdiri daripada dua jenis iaitu pernikahan luar negara tanpa kebenaran, pernikahan dalam negara tanpa kebenaran. Contoh perkahwinan tanpa kebenaran ialah tidak memohon kebenaran dari pendaftar nikah cerai rujuk sesuatu kawasan atau mukim, atau nikah secara sindiket menggunakan ejen atau sindiket, atau nikah di luar negara tanpa kebenaran pendaftar nikah cerai rujuk di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia di mana-mana negara. Apakah itu pernikahan sindiket rentas sempadan? Ia bermakna perkahwinan tanpa kebenaran oleh pendaftar perkahwinan di setiap negeri dan hakim mahkamah syariah di setiap negeri. Peruntukan undang-undang yang relevan berkaitan kebenaran bernikah dan pendaftaran perkahwinan adalah Seksyen 19, Seksyen 25 dan Seksyen 34, iaitu mengenai kesan pendaftaran pernikahan di sisi. Statistik ini menunjukkan kes perkahwinan tanpa kebenaran di Mahkamah Syariah bagi tahun 2017 sehingga tahun 2024, iaitu merangkumi kes permohonan pengesahan nikah tanpa kebenaran di luar dan dalam negara serta permohonan pengesahan nikah poligami tanpa kebenaran di luar dan dalam negara bagi semua negeri di Malaysia. Melihat kepada jumlah keseluruhan kes dari tahun ke tahun, kita boleh lihat bahawa isu ini amat membimbangkan kerana tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2017 sehingga tahun 2024. Akhbar turut mendedahkan atau melaporkan mengenai kes nikah sindiket yang berlaku di Malaysia. Ini menunjukkan
Isu ini adalah amat serius dan perlu diberikan perhatian. Kesan pernikahan tanpa kebenaran menurut undang-undang, iaitu pertama, pernikahan itu boleh menjadi sah atau tidak sah setelah melalui proses permohonan di mahkamah untuk pengesahan nikah tanpa kebenaran. Selain itu, pertuduhan atau pendakwaan juga boleh dibuat terhadap pihak-pihak berkaitan, iaitu berkaitan kesalahan matrimoni. Pernikahan yang sah bergantung kepada rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut syarak. Jika syarat yang perlu menurut hukum syarak dipenuhi, maka pernikahan itu sah mengikut Seksyen 11 Akta 303. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kira-kira 70% pernikahan menggunakan khidmat sindiket atau nikah sindiket tidak sah syariah, iaitu paling banyak kesalahan berkaitan wali. Implikasi nikah sindiket rentas sempadan juga termasuklah mengenai hak-hak pasangan atau isteri dan anak, iaitu hak-hak ini akan tergantung kerana Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa membuat suatu perintah perceraian atau membenarkan suami melafazkan talak kecuali jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah akta, atau jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut hukum syarak dan jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam wilayah persekutuan. Ini adalah contoh peruntukan di bawah Akta 303 Seksyen 45. Selain itu, implikasi terhadap pasangan atau isteri adalah tidak boleh mewarisi, nafkah tidak dapat dituntut. Anak juga tidak boleh mewarisi, nasab anak terjejas dan nafkah juga tidak dapat dituntut. Pernikahan sindiket rentas sempadan juga mendatangkan implikasi ke atas status kewarganegaraan anak. Sekiranya pernikahan sindiket itu diurus di sempadan tiada pengesahan nikah atau melibatkan dokumen palsu, maka tiada rekod rasmi berkenaan pernikahan itu di Malaysia. Oleh itu, pernikahan itu tidak diiktiraf. Apabila perkahwinan itu tidak diiktiraf, anak sukar didaftarkan dan ini boleh menimbulkan isu anak tanpa kewarganegaraan dan tanpa kewarganegaraan akan menjejaskan hak pendidikan dan kesihatan anak. Di bawah Perkara 14 Perlembagaan Persekutuan dan juga Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan, anak diiktiraf sebagai warga negara jika ibu atau ayah adalah seorang warga negara dan perkahwinan ibu ayah tersebut adalah sah. Jabatan Pendaftaran Negara memerlukan bukti perkahwinan yang sah untuk mendaftarkan anak sebagai warga negara secara automatik, iaitu salah satu dokumen yang perlu dikemukakan bagi mendaftarkan kelahiran biasa adalah dokumen perkahwinan atau perceraian ibu bapa kanak-kanak. Jika tiada dokumen perkahwinan sah, ibu perlu melalui proses permohonan kewarganegaraan secara pendaftaran untuk anaknya. Sekiranya perkahwinan ibu bapa tidak sah atau tidak diiktiraf, anak tidak diiktiraf sebagai anak sah kepada bapa, hanya kepada ibu biologinya sahaja. Ini memberi kesan kepada nasab keturunan di bawah Undang-Undang Islam, hak pewarisan iaitu faraid, pendaftaran kelahiran di mana nama bapa tidak boleh dimasukkan dalam pendaftaran kelahiran tanpa perkahwinan sah. Kewarganegaraan anak di Malaysia ditentukan mengikut Perkara 14 dan Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya bapa bukan warga negara Malaysia dan perkahwinan tidak diiktiraf, anak tidak layak mendapat kewarganegaraan secara automatik melalui bapa. Kewarganegaraan dalam kes ini hanya boleh diperolehi melalui ibu, jika ibu seorang warga negara Malaysia. Masalah akan lebih serius sekiranya ibu bukan warga negara, iaitu anak tersebut tidak layak secara automatik menjadi warga negara Malaysia.
Anak tersebut berisiko menjadi stateless jika negara asal ibu tidak mengiktiraf kewarganegaraan anak secara automatik dan Malaysia juga tidak memberikan kewarganegaraan kerana tiada bukti perkahwinan. Ketiadaan kewarganegaraan juga mendatangkan implikasi terhadap pendidikan, ketidakstabilan ekonomi dan penjagaan kesihatan. Begitu juga peluang pekerjaan dan aspek lain kehidupan harian yang mana ianya bergantung kepada status kewarganegaraan seseorang. Peluang dan kemampuan anak untuk menyertai masyarakat mungkin terhad oleh statelessness mereka. Oleh itu, menangani isu ketiadaan kewarganegaraan adalah penting untuk memastikan setiap anak mempunyai peluang untuk mencapai potensi penuh mereka termasuk dalam isu pernikahan sindiket rentas sempadan. Langkah bagi menangani pernikahan sindiket ini adalah penting dan juga bagi meningkatkan kesedaran masyarakat awam berkenaan implikasi negatif nikah sindiket rentas sempadan termasuklah implikasinya terhadap status kewarganegaraan anak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.